ni kita nak spot bag Nikita Mirzani. Tak tahulah berapa kali dah, tapi kali ni kita nak spot bag dia lagi, bos. Ramai orang cakap Nikita Mirzani adalah adik saya. Adakah ia benar? Tak sama langsung sebab bos hidung kembang sikit. Dicucuk. Oh, okey. Kod. Bag yang pertama. Ini adalah Chanel Liboy. Chanel Liboy Black in Silver Hardware. Kita panggil SHW. SHW. Ya. Harga dalam RM34,000 sahaja. Wow. In the colour? Black. No, black lah. This is green. Emerald green. Ipan apa? Green kan? So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! In the colour emerald green. Salah tu. Dark green. Saya masuk sekolah kelas seni dulu, saya tahu lah. Sebenarnya bos butuh warna, guys. Tapi Chanel Liboy ni di antara yang very well structured lah sebenarnya. Very well structured. Dan banyak barang boleh letak dalam dia sebab tapak dia besar. Betul. Okey, Betul. jom Betul. kita nak tunjuk bag yang kedua pula untuk Nikita Mirzani. Cuba bos tengok bag kedua dia. Ini adalah Hermes Birkin 25. Wow. Hermes Birkin 25 ni dia boleh pergi sampai RM100,000 sahaja. Kakak dulu bos nak cakap je tu. Saya dah taubat. Dah alhamdulillah. I'm back Dah to humble my lah. own self. Okey, dah Humble. Cuba bos nyanyi lagu Loki yang baru. Lagu Loki yang baru Siapa sekarang. Loki? Dalam menang. Siapa-siapa tolong panggil ustaz-ustaz datang sini tengok jap. Saya tak boleh lah dengan dia ni. Okey. So, kedua-dua bag milik Nikita Mirzani. Betul. Harga dekat RM140,000 sahaja. Power. Kita dah banyak kali spot bag dia and still lagi antara top of the top spotter yang Mengapa? mengown bag-bag yang Memiliki bag-bag yang very luxury. Multiple clutch. Mari cakap. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.